Ya, Alhamdulillah. Hasil daripada kerja Parti Amanah bersama dengan rakan-rakan dalam PH dalam usaha untuk memastikan kemenangan kepada calon calon kerajaan perpaduan kita ni akhirnya berjaya memenangkan calon daripada Barisan Nasional. Dan ini merupakan satu petunjuk yang cukup jelas keputusan baru-baru ini bagaimana PAS dan Perikatan Nasional itu telah pun ditolak oleh rakyat. Ini daripada keputusan kalau dahulunya pilihan raya umum PAS berjaya memenangi 4 daerah mengundi, tetapi untuk pilihan raya kecil ini hanya satu saja daerah mengundi yang yang dia masih menang, itu pun dengan majoriti yang berkurangan, iaitu pada PDM Tanjung Keramat, dan yang lagi 3 PDM tersebut telah kembali kepada Barisan Nasional kepada calon daripada kerajaan perpaduan. Ini menunjukkan masyarakat dan rakyat, orang Melayu dan bukan Melayu sepakat untuk menolak politik yang membawa kepada haru biru dan menjadi keadaan yang bercelau dalam kehidupan kita, khususnya yang membawa kepada perpecahan dan perbalahan sesama kita. Perpaduan di kalangan kita itu cukup jelas, bermula daripada Ninggiri sampai Mahkota, dan ini merupakan satu pengukuhan kepada apa yang telah kita capai selama ini. Ini bukan satu petunjuk baru, tetapi dia pengukuhan dan lonjakan yang sedang dibuat oleh perpaduan ini untuk menggerakkan parti-parti dalam kerajaan perpaduan, 19 buah parti ini, untuk pastikan supaya pilihan raya umum akan datang ini akan memberikan satu lonjakan yang lebih besar.